So selamat datang ke channel aku lagi, part 2 untuk custom C-Style. Okay, jom. Okay gang, so ni video part 2. Yang part tu aku buat pasal marker aku dengan bracket, dengan batang break one arm stopper tu. Ini aku nak kena gosok balik. Aku nak buka lah, aku nak tengok, nak test. Sini duduk atas macam ni lah. Lebar sini 1.8, ni 1.5. Cik yang lebar lagi tak ada. So aku nak buka lah, aku nak tengok, nak ukur balik apa semua. Sekarang ni tengah buat magat bracket dengan bracket hub ni, pemegang ni. Aku tengah nak buat. Yang ni pun tengah nak buat. Nak kena spray balik apa semua. Nanti aku tunjuk, aku review. Ni aku dah siap. Dia memang macam ni lah, nak gosok balik. Tapi memang nak kena simen apa semua. Dia banyak lekuk. Yang aku beli memang banyak lekuk dia, sebab buatan sendiri aku rasa ni. Dia bukan yang macam tu. Rasa nak. Okay, kalau yang macam ni, dia dah siap punch apa semua. Mesin buat senang cerita. Kalau yang macam ni dia handmade. Terketuk sikit ni, macam tak rata. Dia macam tu. Jadi yang tak lawa lah. Ada yang kemek, ada yang senyen. Ni bracket. Lepas tu tulang dalam pesanan. Nampak tulang dalam. Yang ni sampai situ. Buat tulang sebab ada orang nak duduk kan. Kukuh juga. Ni aku matikan terus sebab aku dah try and error tadi. Sagat mati terus sini. Baru okey. Dah gosok. Sebab berkagat. Kagat gila ni. Settle balik wiring. Tu seat belakang. Nanti kedudukan ni macam ni. Buat sementara nak ambil anak buah aku dari sekolah, pakai, tiba rumah, buka. Ni aku nak spray balik hitam. Okay, dah sampai. Filter baru sampai. Lepas tu aku ada beli satu untuk ni, stiker nut ni. Selalu orang pakai kat kereta-kereta macam main kan. Tak tahu boleh pasang tak gear ni. So gear ni motor aku pernah jatuh, pak koyak. Lepas tu dia bengkok tu dalam, aku tolak keluar, terkeluar pula. Dia punya batang macam terkeluar sangat. Okay, so ini memang tak boleh pasang sebab dia punya ni lain. Nampak gigi dia kat sini. Lepas tu dia pakai, aku lupa nama dia, untuk sambung ke sini. Nampak dia punya beza dia. Sama juga ni aku pakai filter ni. Beritahu aku tak pakai yang standard punya. Aku pakai terus open macam ni, yang ada filter macam ni. Ni baru, yang ni lama. Boleh nampak sini pun dah kuning-kuning pakai minyak. Aku nak pasang lah. Okay guys, tak siap. Ada tak siap lagi warna, aku boleh tukar. Warna merah ni aku akan tukar ke warna, tengok warna soft lah. Ni aku saja hidupkan exhaust sebab nak panaskan enjin. Wiring belakang settle. Okay, so ni dia punya magat dia. Magat pada tak rata. Ni welding sendiri. Lepas tu buat bracket sikit. Ni L macam tu. Yang ni aku tutup guna stiker nut tu je. Stopper arm ni kan, dalam ni macam aku buat sendiri. So far okey, alhamdulillah. Ni panjang dalam 45 cm tak silap aku. Panjang. Terus siap lagi ni yang aku buat pakai untuk, memang wajib nak pakai sebab nak ada orang duduk atas tanian. Boleh duduk atas ni aku berat dalam 60 lebih duduk belakang ni. Kawin kan. Lampu pakai lampu ni look dia daripada jauh macam ni. Ya, ni bukan 100% bobber lagi lah. Ni macam nak ke bobber lah. Ni aku nak kena cat ni, kau tengok. Dah tanggal ni. Look aku macam ni je bentuk tu. Tak nak buat berat-berat sangat. Aku tunggu nak tu sampai, nanti aku buat video sikit lah. Nanti aku terus masukkan sekali lah. Dia punya stiker dia bentuk dia macam ni. Contoh dia macam ni lah. Tak ada, nampak kosong. Nak ada chrome sikit. Lebih kurang macam ni lah. Button kat sini. Lebih jauh macam ni. Pakai untuk hose minyak. Minyak warna merah. Nanti aku akan selebihnya aku buat hose yang macam ni lah. Sebab betapa keras ni. Nampak. Ok, dah pasang hose ni. Ni tempat hose bateri air dia. Saya bawa tak carburetor punya hose ni. Ni pun bawah juga, aku masuk sini. Nampak merah sikit. Aku beli spare clutch Kawasaki RC punya. So aku punya clutch kiri tu dah patah, sebab itu ada jatuh. Bukan original lah. Jom pasang.
Guys, aku beli magnet baru belakang warna chrome. Lepas tu tank aku beli baru, belum sampai lagi pemasangan dia. Aku pun nak kena hantar kedai. Lama tu magnet tu dia kemek-kemek. Dia macam mata aku ni dia tak boleh tengok benda tu, nampak macam kemek-kemek. Online boleh kot tengok benda tu, aku tak boleh. So aku beli yang baru. Dia macam ni kan, tengok lebih jauh dah nampak benda mesin. Dia patutnya macam ni. Tapi okey bagi aku, okey ni, worth it dengan harga. Ujung dia macam ni. Ni sambungan. Satu tank tu aku tak pasang dulu sebab ada problem sikit. Aku just pasang magnet belakang tu. Terus sekarang ni aku beli lampu grill belakang. Aku nak taruh kat aku punya atas semua plate kan, macam ni, ikat belakang. Wiring dia 3 juga dengan connector yang macam ni. Jom aku nak pasang lampu ni. Dah siap pasang lampu dia lah. Kalau depan mata dia tak terang sangat, kurang sikit lah dia. Okey lah. Aksesori yang seterusnya, bag untuk dekat fender belakang tu, kat bawah seat aku tu kan. Dia just clip macam ni je. Dia okey lah, baloi nak masuk handphone boleh, dompet boleh. Nanti ikat lah aku nak cable tag ke apa ke. Okey, dia quality dia okey lah. Siap ada manik-manik ni. Jom aku pasang je lah. Let's go. Dekat sini pasang dia. Ya betul, dekat sini. Yang kosong kan, nampak celak-celak tu. Pasang sini. Nampak macam full sikit. Make sure kau nak rasa tak macam dulu. Kau dah rasa tak perlu, aku dah boleh stop tunggu. Aku just nak make sure. Okay, ngam soy. Dah pasang. Dia ngam. Nak ikat dekat aku punya bawah seat ni, skru ni. Aku nak masuk spanner boleh, masuk handphone boleh. Sebab aku selalu pergi jogging, side bag semua tak ada. Aku pakai bag ni lawa kan. Nice. Bahagian belakang ni macam ni lah dia bentuk dia. Dia welding sini, dia tebuk, ini dia potong. Sepatutnya dia belakang dia ada macam tapak itik terjongkit tapi dia potong. Lepas tu dia buat bracket sini, nanti dia buat bracket tegak, ada ikat dengan magnet. Magnet kat sini semua aku dah ke belakang sini. Sebelum ni dia dekat depan. Dan aku tambah aku ke belakang sikit lah. Ni tengah setting carburetor. Aku pakai carburetor PWK. Okay, so jumpa di next video. So aku campur lah dengan yang pacak aku buat, dengan yang aku hantar. Okay, so jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.